Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Atas permintaan anak-anak saya nak makan kari pak pusing. Jadi hari ini saya nak berkongsilah cara saya buat kari pak pusing. Di sini saya menggunakan tepung gandum. 1 cawan setengah. Ni 1 cawan, ni setengah. Ni 2 ni. Okay, ni 1 cawan ni, nampak ni. Kita ratakan tepung ni. Ini 1 cawan. Ni setengah cawan. Pak. Ini untuk kita buat doh margarin. Doh margarin ni kita tak ada masukkan air. Okey. Margarin ni dalam setengah cawan. Dulu saya belajar buat kari pak pusing ni, orang tu ajar saya tak ada sukat. Dia cakap ambil tepung banyak ni dan masukkan margarin. Kacau sampai adunan ni rata dan boleh dikepal. Kalau serai macam ni, maknanya kita tak boleh kepal lagi. Nampak? Tepung tak boleh bersatu. Tadi saya masukkan setengah cawan. Nampak ni? Kita tak boleh kepal kan? Dan kita kena tambah lagi lebih kurang 2 sudu makan. Nampak? Sampai tepung ni kita boleh kepal ya. Macam ni dia serai, nampak? Dah kita tambahkan 2 sudu margarin dan adunan kita jadi macam ni, nampak? Ini kita boleh kepal ataupun kita boleh bulat-bulatkan dia. Ini cara mudah saya ajar ya. Cara mudah saya tunjuk untuk korang faham. Dah macam ni, dan kita untukkan bulat-bulat macam ni. Jangan kuat-kuat, agak-agak dia boleh bercantum je macam ni. Okey? Macam ni. Ini saya buat kecil ni. Ini satu ni, nanti kita buat adunan lagi satu lagi. Jangan kemas sangat ya. Kalau kemas sangat, nanti kita nak canai dia keras. Jenuh pula kita menekannya. Okey, yang ni dah siap. Kita siap bulat-bulat macam ni. Sekarang kita buat adunan yang kedua. Okey, ini ada 4 cawan tepung. Air dalam 1 cawan. Okey, kita masukkan garam 1 sudut teh. Kita masukkan gula. Sedikit saja ni, 1 sudut teh gula. Air batu. Dah tak ada air batu, air sejuk pun boleh. Minyak sebanyak 6 sudu makan. Dan kita gaulkan. Okey, masukkan air ni. Jangan sekaligus, masukkan sikit-sikit. Okey, dah siap macam ni. Adunan minyak, ini doh minyak namanya. Dan kita ambil sikit. Ambil ni, doh margarin ni. Nampak ni? Masukkan ke dalam doh minyak. Macam ni. Okey. Okey, dah siap kita bulat-bulatkan macam ni. Ya. Dan kita perap selama setengah jam. Setelah 1 jam saya perap macam ni. Kita keluarkan yang kita nak gelek sahaja. Okey, nampak ni? Adunan kita macam ni. Cik tengah-tengah ni. Tu kita gelek, bagi dia nipis. Macam ni. Lepas tu baru kita gulung. Bila gulung macam ni, kita gulung berdiri macam ni pula.
Ini cara mudah ya. Ini karipat pusing ini saya tidak menggunakan pelapik ya. Tidak menggunakan pelapik. Macam ni. Kita potong ke tengah macam ni. Sama ya, kiri kanan. Tak nak terlebih. Kalau terlebih sekarang, kuih kita kecil, satu besar. Satu kecil, satu besar. Tu dia. Ini bunga dia yang pusing tu ni. Jadi ini sekali lagi kita canai. Ini lapisan, nampak? Ini yang bunga dia. Ini yang bawah. So macam ni. Tekankan. Yang ni gulung ke atas. Ni pun gulung ke bawah. Pusingkan macam ni. Sama juga. Gelek sampai dia melengkung yang ni. Makna dia dah nipis. Ni bunga dia ni yang kita gelek tadi, pusingkan ke bawah. Ni bahagian bawah, kita naikkan ke atas. Letakkan inti. Okey. Mudah saja. Macam ni. Nampak? Letak sama-sama. Baru kita rapatkan. Ni pun sama. Dan kita lipat ataupun klim. Nampak? Cubit ni tarik, baru lipat mula. Sambil kita lipat ni kita tarik. Dah jadi satu karipat pusing macam ni. Okey, jom kita goreng. Minyak kita dah pun panas. Okey, nak buat frozen macam ni. Macam ni sudah cukup ya. Boleh angkat dan teruskan minyak macam ni. Okey. Dah pun garing. Okey, dah pun siap karipat pusing kita. Kan Cik Ani kata cara mudah, memang mudah sekali. Hasilnya macam ni. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup. Allahu Akbar. Itu dia. Bismillah. Selamat mencuba.